ketika rakyat sudah tidak lagi punya suara merayu, ketika jeritan kelaparan semakin tenggelam dalam debu bencana, pemimpin pula sanggup memilih untuk menolak bantuan luar tanpa belah ihsan. Itu bukan kedaulatan, itu kezaliman, bongkak dan angkuh. Demikian teguran pedas seorang pemerhati menyifatkan kepimpinan Indonesia dari dahulu dan hari ini yang dikemudi Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis namun terhadap rakyatnya sendiri. Lebih memalukan, dakwa pemerhati kerajaan itu sendiri didakwa gagal menyalurkan bantuan secara berkesan kepada mangsa terjejas bencana di Sumatera. Meskipun beberapa pemimpin dunia sudah pun menawarkan untuk menghulurkan bantuan atas dasar kemanusiaan sejagat. Terbaru, pemerintah Bandaraya Medan mengambil keputusan memulangkan bantuan kemanusiaan berupa 30 tan beras yang diterima daripada Kerajaan Emiria Arab Bersatu UAE susulan arahan kerajaan pusat supaya bantuan bencana di wilayah Sumatera diuruskan secara dalaman tanpa melibatkan pihak asing buat masa ini. Datuk Bandar Medan Riko Tri Putra Bayuwas berkata kerajaan pusat menetapkan bahawa semua bentuk bantuan bencana di Sumatera hendaklah diuruskan secara sendiri bagi memastikan